Syarikat seperti Boeing sudah lepaskan sebanyak 287 pekerja. This is just a start, guys. Kita harus ingat Boeing adalah syarikat yang besar, Boeing adalah syarikat yang tersenarai dan Boeing ada cash reserve yang besar. Kalau Boeing boleh lepaskan staff mereka, another thing that may happen is that kalau tarif makin lama makin mahal, kos operasi untuk syarikat-syarikat kecil ini akan meningkat. Dan apabila kos operasi untuk syarikat-syarikat kecil ini meningkat, of course they'll be less profitable. And what will happen is that mereka terpaksa tutup bisnes. Dan sekarang ini, selain daripada Boeing, ada kilang telur ayam yang terpaksa melepaskan staff. Kilang traktor, kilang buat kereta dan kilang bateri dah start lepaskan staff-staff di Amerika Syarikat. Dan sejujurnya, kalau pengguna-pengguna stop belanja, apa yang akan berlaku adalah ekonomi akan merudum dan kemungkinan besar ada syarikat-syarikat yang terpaksa tutup. Dan sejujurnya, kalau boleh, tolong simpan sedikit duit untuk kecemasan. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya dah tulis buku yang akan menunjukkan the step by step bagaimana untuk menguruskan wang. Di sini saya dah tulis bagaimana nak buat budgeting. So kalau kamu berminat untuk belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, boleh dapatkan buku ini di yellow bag kat bawah.